Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini di podcast Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, topik pada kali ini kita akan membincangkan tentang pelindungan data peribadi dan juga peranan DPO atau Pegawai Perlindungan Data di Malaysia. Jadi pada hari ini kami amat berbesar hati untuk menjemput Profesor Abu Bakar Munir, seorang pakar antarabangsa dalam bidang cyber law dan juga data protection law. Beliau juga memainkan peranan yang amat penting dalam penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 di Malaysia. Terima kasih Prof kerana bersudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Prof, sihat Prof? Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita memulakan sesi pembincangan pada hari ini. Jadi sebagai permulaan, bolehkah Prof jelaskan secara singkat mungkin maksud data peribadi dan juga data sensitif dan mengapakah data ni begitu penting terutama kepada perniagaan pada masa kini? Terima kasih atas sesi ataupun peluang yang diberikan ini, kerana saya fikir ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, soalan mengenai apakah data peribadi dan apakah data sensitif merupakan persoalan-persoalan yang penting ya dalam konteks hari ini secara umum dan juga dalam konteks perlindungan ataupun Akta Perlindungan Data Peribadi. Saya terus saja merujuk kepada data peribadi kerana itulah yang menjadi intipati kepada Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi di Malaysia dan di mana-mana sahaja negara. Data peribadi ini bermaksud apa-apa informasi ataupun maklumat berkaitan dengan seseorang, individu yang hidup ataupun living individual, ataupun ada apa-apa maklumat ataupun data yang boleh mengenal pasti seseorang. Maksudnya kita ada data dan kemudiannya memperolehi data lain, di mana dengan combination data ini kita boleh identify ataupun mengenal pasti individu ataupun human being. Jadi itu adalah personal data. Jadi kalau kita lihat definisi di mana-mana saja, itulah definisi yang digunakan. Manakala sensitive data itu adalah, kalau dalam konteks Malaysia, ada pelbagai bentuk, antaranya apa yang dimaksudkan sebagai political opinion, religious belief dan segalanya. Termasuklah data kesihatan sebagai contoh. Jadi itu perbedaannya. Jadi mengapa data ni begitu penting terutama untuk perniagaan moden masa kini? Data sangat penting. Malah kalau kita lihat ramai yang berpendapat bahawa data adalah the currency sekarang ini dalam pelbagai konteks ya, dalam perniagaan kita mengumpul data customers misalnya, dalam perniagaan kita juga ada data pekerja. Ya, kita ambil saja Universiti Malaya ini. Berapa ramai students ada di sini, berapa ramai kaki tangan yang ada di sini. Jadi banyak data yang dikumpul dan diproses di Universiti Malaya sebagai contoh ya. Kita ambil perusahaan-perusahaan pula ya yang menggunakan AI misalnya ataupun artificial intelligence. Malah boleh saya katakan bahawa artificial intelligence itu, kecerdasan intelek itu, intelek ya. Intellectual. Okey. Jadi tanpa data dia tidak boleh berfungsi. Betul. Ya, kerana data itulah yang membolehkan artificial intelligence itu berfungsi. Dalam dunia perniagaan internasional juga begitu. Dalam aspek ekonomi secara keseluruhan, data itu sangat penting ya. Sama ada untuk tujuan statistik, untuk pembangunan dan tujuan-tujuan yang lain. Ya. Okey Prof. Mungkin Prof boleh buat macam jangkaan mengenai trend
tentang pelindungan data pada tahun ini, terutamanya 2026 di peringkat antarabangsa atau serantau. Okey. Saya telah melihat beberapa kajian ya dan trend tahun lepas misalnya pada tahun 2025 dan ada beberapa perkara yang saya lihat menjadi trend dan akan terus menjadi trend ataupun perkara-perkara penting untuk tahun 2026 and beyond, maknanya melepasi tahun 2026. Kalau kita lihat secara spesifik di peringkat internasional ataupun antarabangsa, kalau di dunia Eropah misalnya, penekanannya sekarang ialah untuk mempermudahkan ataupun apa yang dipanggil sebagai trying to simplify the rules di bawah undang-undang EU GDPR yang dianggap sebagai agak kompleks, agak sukar. Jadi inisiatifnya ialah ke arah cuba mempermudahkan ya supaya mengurangkan beban untuk comply ataupun untuk pematuhan dan pada waktu yang sama untuk boosting innovation. Ya, itu satu trend yang kita boleh lihat berlaku di dunia Eropah. Ya, kalau kita lihat pula di Amerika, keadaannya agak fragmented, ya, di mana banyak negeri-negeri di Amerika yang telah menggubal undang-undang ini dan ada beberapa negeri-negeri yang baru, ya, dan kebanyakan undang-undang ini selain daripada melibatkan perlindungan data, ia berkaitan dengan AI. Ya, saya baru saja membuat penyelidikan, saya dapati ada 100 lebih undang-undang berkaitan AI yang juga ada kaitannya dengan perlindungan data di Amerika. Ya. Dan itu trend yang kedua. Yang ketiga kita lihat ialah dari segi implementasi di peringkat internasional ataupun peringkat antarabangsa, terdapat kelewatan ya atas pelbagai sebab, ya, mungkin politics, mungkin kekurangan sumber dan juga mungkin kebimbangan terhadap impak ekonomi undang-undang perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, saya ambil India. Undang-undang di India telah diwujudkan semenjak tahun 2023. Tetapi sampai hari ini pelaksanaannya belum begitu menyeluruh. Ya, begitu juga di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang itu pada tahun 2022. Tapi sampai hari ini badan yang sepatutnya mengimplementasi undang-undang di Indonesia masih belum wujud. Ya. Jadi solutions ataupun solusi yang diambil ataupun pendekatan yang diambil oleh beberapa buah negara ialah melakukan implementasi secara berfasa. Itu trend, ya. Jadi begitu juga di Kanada, ya. Trend yang keempat ialah ada negara-negara yang mengimplementasi secara lebih intensify, ya. Di rantau Asia Pasifik misalnya Korea begitu aktif mengimplementasi undang-undang ini dan saya fikir ini satu trend yang akan berterusan, ya. Dan trend yang kelima ialah soal memastikan perlindungan data ini meliputi supply chain dan dia merupakan risiko yang dianggap sebagai risiko yang sangat signifikan. Jadi inilah beberapa trend yang saya fikir akan berlaku pada tahun 2026 ini dan seterusnya. Okey, baik.
Jadi tadi Prof ada sebut tentang pelindungan data di negara-negara seperti Amerika, India dan sebagainya, dan Prof juga telah terlibat dalam membantu negara lain seperti Indonesia, Saudi Arabia dan juga baru-baru ni Cambodia. Ya. Betul. Jadi Prof, boleh ke Prof terangkan sedikit peranan Prof secara spesifik, apakah perbezaan undang-undang negara-negara tersebut dengan PDPA Malaysia? Saya terlibat secara langsung membangunkan undang-undang Indonesia, dan peranan saya adalah saya katakan tadi secara langsung menasihati dan juga memberikan input-input yang perlu di dalam undang-undang yang kita bangunkan di Indonesia. Oleh kerana Indonesia membangunkan undang-undangnya selepas EU GDPR, jadi ada semacam guidance lah yang diberikan oleh EU GDPR. Ya, jadi kalau kita lihat undang-undang Indonesia dengan undang-undang Malaysia sebagai contoh, undang-undang Indonesia memberikan hak-hak yang agak banyak kepada data subjek ataupun kepada customers. Ya, jika dibandingkan dengan undang-undang Malaysia. Itu sebagai contoh, ya. Dan kita lihat bahawa hak-hak ini sangat komprehensif yang tidak diperuntukkan di dalam undang-undang PDPA Malaysia. Ya. Itu sebagai satu contoh. Ya, di Saudi juga terdapat beberapa perbedaannya dengan undang-undang yang ada di Malaysia. Ya. Okay. Jadi baru-baru ini seperti yang kita tahu, PDPA telah dipinda untuk mewajibkan pelantikan DPO ataupun pegawai pelindungan data. Jadi sebelum pindaan ni, pendapat Prof, apakah jurang ataupun cabaran yang Prof rasa telah dikenal pasti dan ataupun apakah faktor yang telah mendorong pindaan tersebut? Okey. Saya fikir salah satu faktor penting yang mendorong kepada keperluan mengadakan pegawai perlindungan data pribadi ataupun DPO adalah EU GDPR. Kerana EU GDPR meletakkan ini sebagai salah satu perkara penting lah, ya, sebagai menunjukkan accountability, kerana sesuatu perusahaan ataupun syarikat ataupun organisasi harus accountable terhadap pemrosesan data yang berlaku di dalam perusahaan mereka. Jadi bagaimana kita harus memastikan accountability ini dengan memastikan bahawa ada orang yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan compliance. Jadi isu DPO ini berkait rapat dengan transparansi dan juga accountability. Okay. Ya. Tadi Prof ada sebut tentang GDPR kan. Jadi bagaimanakah rangka kerja DPO dekat Malaysia ni boleh dibandingkan dengan piawaian antarabangsa seperti GDPR? Okey. Dan adakah Malaysia sedang menuju ke arah penyelarasan global tersebut? Saya fikir pengiktirafan kepada DPO sebagai suatu elemen penting di dalam PDPA kita menunjukkan bahawa kita berhasrat untuk align PDPA kita itu dengan EU GDPR. Walau bagaimanapun saya lihat terdapat keterbatasan tertentu ataupun kekangan tertentu. Sebagai contoh, di bawah undang-undang EU GDPR misalnya, DPO ini diwajibkan kepada semua public sector agency ataupun agensi sektor awam ataupun agensi yang memberikan perkhidmatan untuk kepentingan awam. Jadi itu tidak akan berlaku di Malaysia kerana undang-undang PDPA itu tidak terpakai kepada sektor awam, kepada kementerian, ya. Dan syarat yang kedua hampir-hampir sama dengan EU GDPR. Syarat yang ketiga ataupun kategori yang ketiga mengenai DPO, pelantikan DPO ini hampir-hampir sama dengan apa yang ada di dalam EU GDPR dan di negara-negara lain. Okay.
Jadi kami nak tahu apakah jenis organisasi yang diwajibkan secara undang-undang untuk melantik DPO ni? Ini telah dinyatakan di dalam guidelines ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh JPDP ataupun Pusuruhjaya. Antaranya ialah satu, jika sesebuah organisasi itu memproses data 20,000 orang, 20,000 lebih data subjects, 20,000 ke atas, ya. Satu lagi adalah institusi ataupun organisasi yang memproses data sensitif sebanyak 10,000 ke atas, ya. Jadi 20,000 data, 10,000 data sensitif. Itu salah satu daripadanya. Kemudian yang melakukan monitoring terhadap individu, yang kemudian melakukan apa yang dipanggil sebagai memproses data sensitif. Jadi ini semua mewajibkan ataupun inilah institusi-institusi yang wajib ada DPO. Okay. Jadi di bawah rangka kerja yang baru ni kan, adakah pemproses data kini bertanggungjawab sama seperti pengawal data? Ya. Pemproses data dalam aspek tertentu dikenakan tanggungjawab. Kalau dulu tidak. Kalau dulu kita hanya ataupun undang-undang PDPA, bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara lain, hanya mempertanggungjawabkan ataupun memberikan tanggungjawab kepada data controller ataupun pengawal data. Tapi sekarang data processor juga bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan data, contohnya, ya, keselamatan data. Maksudnya jika data diberikan kepada data processor untuk diproses, mereka ada tanggungjawab untuk memastikan keselamatan data. Baik. Adakah Prof melihat sebarang salah faham dalam kalangan organisasi ni berkaitan dengan keperluan untuk melantik DPO? Saya telah melihat satu trend yang kita lihat sekarang berlaku di Malaysia. Oleh kerana DPO itu harus didaftarkan, nama mereka harus disubmit kepada Komisioner ataupun Pusuruhjaya. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan organisasi ialah ambil sajalah mana-mana orang untuk dilantik sebagai DPO dan submit. Maknanya just appointing someone and submitting their names to the Pusuruhjaya. Ini saya fikir sangat-sangat tidak baiklah kalau saya boleh katakan begitu, kerana implikasinya sangat serius, sangat signifikan. Mungkin kita akan boleh bincangkan apakah implikasinya nanti kalau kita tidak melantik orang ataupun seseorang yang benar-benar kompeten untuk menjadi DPO di dalam sesuatu organisasi yang wajib ada DPO. Baik. Tadi Prof ada sebut tentang 10,000 dan 2,000 20,000. 20,000 subjek data. Bolehkah Prof jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah difahami tentang tu? Contoh yang paling mudah, katakanlah Universiti Malaya. Universiti Malaya ada berapa ramai staff? Ya, berapa ramai student? Ramai sekali saya fikir. Jadi perlu ada DPO sebenarnya. Perlu ada DPO. Jadi sesuatu organisasi yang memiliki ataupun yang memproses data 20,000 dan lebih data subjek, perlu ada DPO. Ataupun memproses data sensitif yang kuantitinya 10,000 ke atas, perlu ada DPO. Jadi hospital, klinik, semua perlu ada DPO, ya. Dan begitu juga perusahaan-perusahaan lain yang melakukan monitoring secara sistematik, perlu ada DPO. Telcos misalnya, ataupun perusahaan-perusahaan telekomunikasi, multimedia, perlu ada DPO. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak mengakhiri session untuk hari ini, adakah Prof ada sebarang pandangan akhir ataupun mesej penting untuk pendengar kita hari ini? Mesej penting yang saya ingin berikan ialah kalaulah perusahaan ataupun organisasi kita itu memang wajib ada DPO, lantiklah DPO. Kalau melantik DPO, lantiklah DPO yang kompeten. Kerana seperti mana saya katakan tadi, risikonya sangat besar. Sekiranya kita tidak melantik
DPO yang kompeten. Kita hanya memberikan nama seseorang di dalam organisasi kita untuk menjadi DPO. Okay, baik. Terima kasih Prof untuk Terima perkongsian kasih. hari ini. Ya. Semoga pembincangan ini bermanfaat untuk semua yang telah mendengar. Jadi seterusnya, pada episod seterusnya kami akan membincangkan lebih mendalam terutamanya dalam peranan DPO dan juga pelantikan DPO. Jadi kepada sesiapa yang berminat, stay tune dan tonton video seterusnya di platform YouTube UM Fakulti Undang-Undang. Terima kasih. Terima kasih.